Okay guys, welcome back to my YouTube channel lah. Untuk kali ni, motor ni kita santai sebab motor ni aku turun enjin kejap dan aku overhaul lah sebab dia ada masalah juga pada kick starter macam sebelum ni. Cuma aku asah gearbox dah siap lah enjin dia dekat dalam. Okay, kita konten kali ni memang menarik gila lah. Okay, ini enjin tu, itu konsep lain, tak ada apa. Ini dia enjin. Okay, dah siap pasang lah, cuma aku tak pasang lagi untuk motor lah. Dan ni barang-barang enjin Y sikit-sikit. Okay, dan Y ni dia, nanti kita layan lah, kita buat. Okay, jadi untuk motor ni cuma aku nak tinggal dengan tu enjin lah. Magnet pecah, jadi magnet aku kena tukar. Tengah order magnet tak sampai lagi. Okay, yang paling menarik tentang konten kali ni adalah ini dia. Apa benda yang ada depan mata ni adalah, kau nampak kat situ, bapak. Okay, aku tak ada buat video sebelum aku welding apa semua. Okay, tapi untuk yang ini aku dah siap welding, aku baru buat video. Okay, untuk kali ni kita buat konten untuk motor ni. Kita buat projek lah. Kali ni adalah body Aspire. Okay, ini body rendah. Aku akan convert balik untuk body tinggi ataupun aku still maintain body rendah ni. Sebab apa? Aku takut nak pakai engine, body rendah ni sebab enjin dia dah rapat dengan bawah. Dah lagi sikit je. Okay, jadi dia agak tipis lah. Okay, ni dia enjin Y15. Ini Y15 bini aku yang tu. Okay, spek 78 jet 6.75 tu. Okay, tapi kita tak siap pasang, tak pasang apa lagi lah. Cuma aku pasang macam ni je sebab kita nak sukat untuk headblock apa semua lah. Okay, itulah sebabnya aku tak pasang lagi enjin ni, sebab aku nak buat untuk gantung di Aspire ni untuk kita buat tapak lah. Okay, jadi sekarang ni aku dah siap untuk buat tapak. Okay, ini dia tapak yang aku buat. Okay, memang buruk sikit lah. Welding tu tak apa lah, welding sikit-sikit. Okay, aku beli besi plate. Okay, aku beli besi plate dan dah siap buat lubang lah. Aku potong. Okay, aku buat satu kat atas. Okay, bawah aku tutup balik. Kalau tidak sini tenganga banyak sebab sebelum ni NJ Wave dia ke belakang lagi. Yang ini dia ke depan sikit untuk NJ Y. Okay, ini dia bahagian bawah kita dah welding sini. Okay, boleh tengok lah tapak dia dekat mana Okay, kalau contoh yang ada nak convert juga NJ Y. Okay, dalam konten kali ni korang boleh tiru lah sebiji macam aku buat. Okay, dia senang je. Okay, untuk kedudukan skru atas ni, ni lah skru atas ni. Okay, pastikan sama level dengan ni. Okay, dia sama level. Lepas tu korang boleh tengok dekat sini, line ni dia turun tau. Line ni dia turun. Okay, dia akan kat sini, maknanya dia ke depan sikit saja. Okay, dia dekat depan sikit saja. Pastikan itu. Dan kemudian ini untuk double stand, double stand tengah. Okay, dia mesti selari. Okay, selari ataupun bawah sikit pun boleh. Okay, dan kemudian untuk sini korang buat lah, adjust lah sendiri body korang macam mana. Okay, dan bahagian atas. Okay, bahagian atas korang adjust saja tapak, ikut je headblock. Sebab headblock ni, ini panjang, ibarat macam ada spacer lah. Jadi dia ke atas sikit, kalau standard dia ke bawah sikit. Itu pandai-pandai korang. Dan kemudian untuk tengkuk korang kena custom lah. Macam aku tengkuk aku pakai FI, yang ini NJY. Okay, dia ada satu dekat sini nanti. Okay, injector. Okay, injector nanti ada dekat sini. Dan kemudian dia ada tengkuk lah. Sepatutnya kali ke belakang, mana lepas throttle body kat sini kan. Aku akan welding tengkuk tu, aku akan kalih keluar sikit. Okay, aku akan kalih keluar sikit. Tapi injector tu still dia tembak daripada tengah. Sebab aku takut nak kalih ke kiri kanan, takut injector tu tembak satu valve saja. Lepas tu lagi satu valve tu dia tembak juga tapi tak selari lah, tak balance. Lebih better kena ada dia tembak daripada tengah, jadi dia akan pecahan pada dua minyak. Okay, jadi untuk yang ni aku dah siap potting ni lah untuk sukat body aja. Cuma aku tak buat lagi, itu banyak kerja nak kena welding. Dan untuk tank pun kita kena welding. Untuk tank kita kena buat untuk full pump, tapi aku tak welding lagi, nantilah kita buat. Okay, aku yang penting sekarang ni aku nak buat tapak untuk enjin dulu. Okay, tapak enjin dah siap. Okay, puas hati dah bagi aku. Okay, untuk wiring apa semua nanti aku akan masuk dalam satu konten lagi lah. Aku akan tunjuk lah dekat korang macam mana aku custom wiring. Okay, yang sebelum ni wiring wiring wave dia senang nak custom, tak susah tau. Kalau untuk wiring Y ni aku tak pasti lagi, aku pun tak pernah buat lagi. Ini first project aku lah, jadi kita buat custom nanti lah. Kita tengok macam mana dia punya pergi. Kita kena pecah balik wiring tu, sebab wiring Y kalau ikutkan bateri dia dekat atas. Okay,
Jadi kita kena pakai balik bateri kat bawah ni. Jadi kita kena bawa turun. Okey. Bawa turun bateri tu ke bawah. Okey. Wire bateri kena ke bawah. Lepas tu dia ada ECU. ECU nanti kita kena cari tempat kita nak letak ke mana. Okey. ECU selalunya kat depan ataupun kita akan selit dekat tengah ni. Okey. Nanti kita akan buat tapak dia. Okey. Dan kemudian ni untuk belah kiri. Okey. Untuk belah kiri ni, kalau korang tengok daripada sini, okey. Dia selari juga, okey, belah sini. Dan kemudian bahagian nombor aku tak kacau kan. Cuma G ni je kacau sikit. GN5. Okey. Yang lain semua cun saja. Okey. Dia memang ngam-ngam. Korang akan potong dia bawah ngam-ngam sini je. Okey. Kalau untuk NJ-Wave lah. Kalau untuk NJ-Y ni dia tak payah kacau banyak. Okey, dia tak payah kacau banyak. Cuma depan ni je sikit. Okey. Memang cantik. Okey, kalau nak convert, korang convert lah. Tapi benda ni memang susah gila lah. Bagi aku gentle susah. Sebab dia banyak kerja. Dia kena custom dia punya tengkuk. Okey. Lepas tu kena buat tank. Lepas tu kena wiring wire ataupun wiring apa-apa lah. Korang nak custom pun boleh. Okey. Kalau macam aku akan masuk wiring Y seketul. Okey. Nanti aku akan buat lah. Meter pun insyaAllah aku nak masuk Y balik. Okey. Dan kemudian untuk bahagian sini, okey, untuk tarik kelas, kalau kita guna kelas belah kiri ni, kena potong lah, kena bagi kosong kat sini. Okey, bagi kosong kat sini sebab dia akan panjang sikit. Okey, dia akan tarik daripada situ. Kalau guna kelas belah kanan, belah sini tak payah kacau apa lah. Okey, itu sebab aku tak buang benda yang tapak lama ni. Okey, dan kemudian ini untuk bahagian atas. Bahagian atas korang custom sendiri lah, macam aku cakap tadi. Okey, dan untuk radiator nanti mungkin aku akan selit dekat sini. Radiator kecil aja, tak payah radiator besar. Kita cari radiator standard je. Okey. Ataupun mungkin aku akan selit tempat-tempat lain lah. Atau buka tepi ni ke. Okey, tepi whiteboard kita pakai whiteboard je. Okey. Aku ingat nak buat cutting standard je motor ni. Okey. Cutting standard tu maksud dia body dah ke atas lah. Body atas macam ni. Okey, cutting standard. Okey. Brake ada, nanti kita buat. Okey. Dan kemudian yang ini head crack jangan tengok ini head crack yang sebelum ni aku pakai. Just buat ni aja kita untuk sukat je sebenarnya. Okey. Dan yang paling penting untuk convert, okey, tak kira engine wave ataupun engine apa-apa saja pun, okey, pastikan kedudukan shaft sprocket. Shaft sprocket ni sama selari. Kalau shaft sprocket ni ke bawah, korang punya switch arm makan nanti. Okey. Boleh tengok daripada sini. Kedudukan dia selari, okey. Dan dia ke bawah sikit saja. Jadi untuk sprocket rantai tu akan lalu atas. Dia akan ngam-ngam juga. Okey. Dan kemudian apa aku nak tunjuk? Okey, daripada belakang pun korang kena tengok. Okey, daripada belakang dia akan straight juga dengan depan. Kalau ikutkan yang engine tu dia terkeluar sikit tau. Dia terkeluar sikit maknanya rantai tu akan sengit macam ni nanti. Okey, rantai tu akan sengit macam ni sikit. Tapi aku alter bahagian atas. Okey, bahagian atas tu kita bawa lari ke dalam sikit. Okay, aku tambah 3 washer, maknanya tebal tu. Baru dia tarik ke sana sikit, barulah dia akan dapat selari. Okey, dekat situ rantai dah selari. Okey. Aku ni tak sihat. Okey. Biasalah main welding macam ni lah. Okey. Dan kemudian kau boleh tengok daripada bahagian atas. Bahagian atas ini dia. Okey. Ni bahagian atas engine. Okey. Ini head block. Okey. Ini kedudukan dia. Okey, dia nampak straight. Okey, walaupun ada sengit-sengit sikit tak ada apa masalah pun. Okey. Itu dia. Itu sajalah untuk kali ni aku nak tunjuk lah tentang konten motor ni. Dan mungkin aku akan sambung dengan benda lain. Sebab enjin ni memang lama sikit lah. Nak makan masa lah. Kalau kita nak buat untuk siapkan memang makan masa lah. Korang kena tengok satu persatu part lah. Okey. Nanti aku akan sambung lagi untuk next konten apa lagi yang untuk aku buat motor ni. Tapi untuk sekarang kita nak habiskan. Kita dah habis cerita untuk video motor ni. Okay. Aku akan sambung dengan konten motor ni lah. Aku nak gantung enjin dan kita nak try start balik. Sama ada dia okey atau tak. Okay. Cuma tunggu magnet aja sampai. Okay. Ataupun aku akan sambung dengan konten Y. Kita akan pasang enjin Y. Okay. Nanti aku akan tunjuk lah. Aku akan sambung lah. Aku pun tak pasti mana satu. Sebab ini aku nak balik KL lah. Nanti aku balik sini balik. Baru aku sambung balik konten. Okay. Nanti aku sambung je dalam video ni. Korang tunggu aja standby. Okay. Jadi untuk part motor ni, alhamdulillah siap setakat ni. Okay. Kalau rajin aku akan sambung. Ataupun mungkin video ni pun dah agak panjang. Dekat 10 minit. Okay. Ataupun aku akan cut aja video ni untuk satu video saja untuk convert body. Okay. Aku tunjuk 4 convert body. Okay. Lagi satu, apa aku kena tunjuk juga ni. Maknanya habis dalam satu video lagi bagus. Okay. Ini dia. Aku welding dekat sini. Ini plate lah, plate besi. Okay. Welding bawah.
Dekat sini dia tak boleh nak welding sangat sebab dia ni ke dalam sikit, okey. Dia ke dalam sikit. Okey. Boleh je welding, tak ada masalah, tapi aku malas. Biar aja. Bawah dengan atas pun dia dah pegang kuat dah. Ini just tutup sebab yang ni aku dah ada lubang lain. Okey. Itu saja. Kita boleh tengok daripada sini memang bagi aku agak puas hati lah. Puas hati. Enjin selalu ke depan kan. Ke atas lah. Gila. Okey. Itu saja. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih kepada yang menonton. Okey. Untuk projek motor tu, okey, kita akan jalan untuk motor ni. Okey, mungkin aku akan ambil enjin motor ni, aku akan bawa masuk dekat Aspire tu. Okey, barang-barang apa wiring pun aku akan ambil daripada motor ni. Motor ni punya elok. Aduh, sayang lah nak beranjai, tapi nak buat macam mana? Kita kena rely juga sebab motor ni lagi kedai, tak ada function pun nak bawa. Okey. Jadi aku akan ambil enjin dia, aku akan ambil wiring dia, aku akan masuk sana. Okey. Gerai apa semua ada kat kita. Selamat, jangan korang pakai enjin curi je. Okey. Itu saja. Mileage pun puas hati motor ni. Okey. Baru 13,000 kan. Tengok lah. Enjin ni aku akan buat spek besar kot. Tak adalah aku nak pakai standard Hantar 13,000 pun. Jadi itu saja. Assalamualaikum dan bye bye. Terima kasih kepada yang menonton. Jangan lupa share video ni. Kalau Siam dan Vietnam boleh buat, kita pun boleh buat. Okey, kita tunggu nanti. Let's go.